Halo, Assalamualaikum. Kita berjumpa. Saya nak bagi penerangan tentang pembelian e-book Kek Resipi 12,000 menu. Dia merupakan e-book, dia banyak menu. Bila dapat aja link ni nanti, tuan-tuan akan ataupun saudara-saudari klik sini, kemudian dia akan bagi banyaklah dalam ni. Dia ada new recipe book, 500 plus delicious diabetic recipe, 500. Saya nak terangkan sikit ya. Okay, new book, new recipe ni, dia ada air fryer chicken cookbook. Okay, ni jarang kita jumpa lah. Dekat sini tuan-tuan boleh tengok lah banyak dia punya content. Air fryer garlic parmesan, crispy air fryer chicken tender. Okay, ni dia akan pergi satu-satu lah. Jadi, dia beritahu cara kita nak masak. Preheat air fryer 290. Rub chicken with oil, garlic powder, paprika. Air fry for 10 minutes. Flip sprinkle. Ni untuk air fryer garlic parmesan. Okey, banyak lagi. Bawah ni ada crispy air fry chicken tender. Dia ada honey lemon. Itu sebahagian daripada tu. Okay, saya nak tunjuk. Okey, bila tuan-tuan dapat ni, sebenarnya saya nak beritahu sini, kalau nak download ke komputer tuan-tuan, cuma klik sini, tekan download je. Okey, dia akan prepare download sini. Lepas tu, dia akan masukkan dalam file kita. Okey, jadi kita tunggu sekejap. Dia akan masuk dalam zipping file dulu. Okey, zipping file ni nanti kita tengok dekat mana file tu. Dia tengah prepare lagi. Bila dah dapat nanti, boleh unzip lah file tu dekat komputer. Okey. Itu juga. Okey. Kita cuma tunjuk yang ni lah. Okey, seterusnya kita ada 500 delicious diabetic recipes. Ini untuk orang kena dah kencing manis. Okey, contoh dia. Okey, dia ada sini. Ada banyak. Dia bagi banyak. Ada 239 pages. Banyak lah. Diabetic date, diabetes, sugar free, cranberry. It could be a sickness, Seekers bar, baked chicken. Wah, boleh kita pergi satu-satu. Kalau kita pergi tengok bawah, banyak lah. Sampai muka surat berapa ni? Banyak. Jadi tak rugilah tuan-tuan atau saudara-saudari beli ni. 200. Ni dah start lah ni. Diabetic date dentist. 2 biji telur. 1,5 sudu. Sudu. Liquid sweetener. 1/2 tablespoon baking powder. 1 date. 1 date. 1 chop lah. Apa ni? 1/4 kartun ni. Sini kartun. Lepas tu ni cara buat dia. Big 8 sweetener baking powder. Ini. Lepas tu, then measure by teaspoon on grease cookie sheet. Bake it for 35 degrees. Ni nombor 1. Ni menu kedua pula. Tuan-tuan boleh dapat ni, tuan-tuan boleh baca lah. Kalau tuan-tuan tak faham, senang aja. Pergi kat Google Translate boleh juga. Ataupun pergi ChatGPT tanya apa makna dia tu. Okey. Kalau nak cuba boleh. Sekejap ya, saya cuba ambil satu. Saya nak terangkan apa yang ada dalam ni supaya tuan-tuan. Okay. Driver comes want to download multiple file. Allow je lah. Okay, yang tadi kita dah tu, dia akan jadi zip file. Kita carilah kat mana-mana. Kita park lah mana-mana dulu. Katakan kat desktop, kita save dulu. Okay, kalau ada kat desktop, so kita akan tengok kat sini, tepi ni, dia akan start download lah ni. Ni, download. Tengah download. Jadi tuan-tuan pandai-pandai lah download. Ataupun tengok dalam Google, YouTube banyak cara-cara nak download. Tenang aja.
Okey, 500 lesen dan tu tadi kita, saya nak tunjukkan macam mana kalau kita tak faham lah. Senang aja. Okey, macam saya ada ChatGPT sebelah ni, saya buka ChatGPT. Saya akan tanya dia, kalau susah sangat, macam ni. Copy semua ni. Right click, copy, pergi ChatGPT, tulis itu, terjemahkan, ke bahasa Melayu. Ini saya tunjuk contoh. Yang lain-lain pun cik boleh apa. Lepas tu kita akan shift enter dulu Shift enter. Shift enter. Lepas tu yang tadi kita copy, kita paste di sini. Right click, kita paste. Okay. ChatGPT tengah berjalan lagi. Saya tak faham kenapa dia masih lagi berjalan. Okay, ni dia. Ask anything. Terjemah. Tukar, senang. Tukar ke bahasa Melayu. Kita tengok tu kita paste ni. Kita tengok baik sekali lagi. Copy. ChatGPT ada masalah kan ni? Ada masalah. Okay. Ini tak apa tu. Saya cari tempat lain dulu. Banyak. Okay. Gemini pun boleh. ChatGPT pun boleh. Masih itu lagi. Okey dah. Terjemah ke bahasa Melayu. Okey, tengok. Okay. Press enter. Tadi yang kita ambil tadi. Copy. Di sini. Kita paste. Kurma manis untuk pesakit diabetes. 2 biji telur, 1,5 sudu teh pemanis, 1,5 sudu teh serbuk penaik, 1/3 cawan kurma dicincang, 1/4 cawan tepung, setengah. Pukul telur pemanis serbuk penaik hingga sebati, masukkan kurma, tepung dan kacang. Kacau masuk serbuk roti, sejukkan adunan, kemudian sudukan sedikit demi sedikit mengadukan teh ke atas dulang biskut yang telah disapu minyak. Bakar pada suhu 375 darjah. Okey, kalau kita tengok tadi, resepi ni kita akan menggunakan air fryer. Okay, air fryer. Kita tengok atas tajuk dia. Air fryer. Tu. Delicious diabetic recipe. Resipi diabetik lah. Okey. Dengan tu kita panaskan apa cara tadi. Kalau tak tengok ChatGPT, kacau masuk roti, sejukkan dulang, kemudian sudu sedikit demi sedikit menggunakan sudu teh ke atas dulang biskut. Ni tu. Yang disapu minyak. Kemudian bakar pada suhu. Bakar lah. 12 minit. Jadilah. Tajuk dia kurma manis pesakit diabetes. Senang. Saya pun minat kat ni. Okey. Kita tengok yang lain. 500 ni produk dia. Jadi dalam ni banyak. Ada yang bawah ni 12,000 resipi, 100 book collection egg resipi, 111 egg resipi. Ni gambar ni tak payah tengok lah. Yang pentingnya ini, yang ada tanda PDF ni.
Ni di App Store ni pun tak payah tengok. Ni dia. Boleh ni. Kalau tak tahu, boleh cek GPT. Tanya je cek GPT. Lepas tu ni ada banyak lagi ni. One lookup that plan that always work. Ni dia punya ni lah. Dia punya link. Kalau tak ada, tak payah lah. Okay. Itu je. Kalau link tu tak boleh, tak payah. Tuan-tuan tak payah pergi tengok lah. Buang masa je. Okay. Sebenarnya ni kalau ada, tak ada, tak ada. Link error. Tak payah pergi. Buang masa. Okay. Kita terus pergi pada egg cooking. Kalau tak tahu, pergi chat GPT, letak je. Dia banyak. Egg Larene. Ini overseas punya ni. International. Egg Aumiria. Nak try boleh ni. Ambil sini. Ambil salah satu. Copy. Pergi chat GPT tadi. Mana tadi chat GPT? Dah tutup ke? Belum lagi ni. Tak apa, kita tengok sini yang dekat ni. Ada problem ke ni? Lambat ni. Respon. Okey, Okay. Bahasa Malaysia. Terjemah ni saya ambil lain sikit. Sebenarnya sama je. Terjemah ke bahasa Melayu. Shift enter. Ambil yang tadi. Copy. Masuk sini. Paste. Tengok apa dah jadi. Telur arin, 6 biji telur, setengah pint ayam masak, ni semuanya. Gunakan bekal pembakar telur biasa. Sapukan mentega pada bekal tersebut. Pecahkan ke dalam setiap satu. Gaulkan mentega. Tengok, semua dah jadi. Baik, terbaik. Okey, itulah saya nak terangkan. Tadi saya dah terangkan macam mana folder tadi kita download. Saya tengok dah download belum? Dia dah. Download. Jadi tuan boleh buat satu folder baru. Masuk dalam ni. Kemudian right click. Extract here. Banyak file tu. Ni. Satu folder ni ada banyak dalam. Nampak? Dia keluar. Dia banyak dalam ni. Tuan-tuan boleh tengok cookbook. Tu dia. Banyak. Okay. Itu yang kata 12,000 tu. Tuan-tuan boleh cubalah. Okey. Itu saja saya rasa saya punya penerangan dia berkenaan dengan apa? Dengan ni. Dia akan duduk dalam ni lah. All in folder ni. Tuan-tuan akan dapat dia semua. Tuan-tuan kalau saya punya nasihat, ambil folder ni, right click, download semua. Senang. Semua dalam ni akan keluar. Okay. Tunggu sikit lah, kena sabar. Ini sebab banyak ni. 12,000 resipi. Sebenarnya lebih 12,000. Sini ada lagi. Itu saja penerangan saya. Terima kasih kepada siapa yang membeli. Selamat mencuba. Tak kira lah. Saya pun suka juga cuba-cuba ni. Tapi ini murah sangat RM27. Kalau patut kena charge lebih. Tapi tak apalah. Sebab kita sama tolong-tolong rakyat Malaysia Madani. Okey, itu saja. Assalamualaikum.